Ada kisah dan satu family mereka duduk dalam satu kampung. Dia ada 3 ekor binatang, ayam, kaldai, anjing. Ayam tu tiap hari kejut mereka maghrib tahajud. Yang kedua kaldai ni tukang pembek ayak untuk mereka wuduk, untuk mereka mandi. Yang ketiga anjing ni tukang jaga rumah. Sayang mereka 3 ekor ni, pasal manfaat sangat besar kat keluarga tu. Satu hari tiba-tiba ayam mati. Anak dia kata kat ayah dia, ayam kita mati dah. Alhamdulillah, mesti ada kebaikan atas dia. Kita lah ayah ni betul. Tak apa dah mati ayam tu. Duk sat, kaldai pula mati. Kaldai mati, kata Allah, kaldai kita pula mati ayah. Kita Alhamdulillah, mesti ada kebaikan di sisi dia. Kata ayah ni mengarut. Mai sekali lagi pula anjing pula mati. Anjing pula mati ayah. Kita Alhamdulillah, mesti ada kebaikan di sebalik. Sungguh tak berapa lama lepas tu kampung tu diserang, dan semua rumah yang ada tanda di rumah tu ada harta, semuanya rumah tu diserbu dan dirampas dan ditangkap orang-orang kat dalam dia, kecuali rumah dia. Pasal rumah dia tak ada tanda harta. Apa tanda harta? Yang pertama, CCTV kamera, alarm sistem tu tunjuk kata ada harta di rumah tu. Anjing tu, itulah alarm sistem untuk keluarga tu. Yang kedua apa ni? Ada kenderaan. Zaman tu kira kenderaan kaldai lah. Yang ketiga ayam, maksud dia ada harta lah. Akhirnya dia selamat. Maksud bila Allah uji, ada benda Allah simpan dekat kita.